biskut Swiss Touch Strawberry. Ni pula satu biskut yang setiap tahun wajib ada dekat rumah CF. Jom kita strawberry lah. Saya guna ni je margarine buttercup. Okey, CF buat 2 adunan tau. Banyak lah ni 500 gram. Okey, kita masukkan gula icing. Yang ni saya buat 2 adunan. Satu adunan 80 saja, tapi saya dah kurangkan jadi 70. Kita punya buttercup tadi tu kita campur dengan gula icing. Yang ni resepi ni lagi senang sebab tak pakai telur pun. Okey. Kita kacau. Okey, kita kacau-kacau. Tak payah lama sangatlah. Lepas tu kita akan masukkan esen vanila. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan esen vanila. Kacau-kacau. Senang. Biskut ni memang senang sayang. Senang, mudah. Dan best lah. Okey. Tak payah lama sangat. Sekadar dia sebati sahaja. Okey. Kemudian kita akan masukkan bismillahirrahmanirrahim tepung jagung. Masukkan tepung jagung. Lagi pelan-pelan sampai habis. Sampai dia sekata. Okey. Kemudian kita akan masukkan hak ni tepung gandum. Saya buat banyak lah sayang, 2 adunan ni. Sebab budak-budak di kampung, anak-anak saudara depa suka sangat. Yang ni. Okey. Kita akan masukkan kita punya apa nama tu chocolate rice. Rahim, kita akan masukkan chocolate rice dalam 2 sudu macam tu, tak payah banyak-banyak lah. Nah, 2 sudu dah okey dah. Okey, 2 sudu cukup. Lagi. Lepas tu kita dah boleh pakai tangan lah. Sebab kita nak masuk dalam piping bag ni. Okey, kita nak masuk dalam piping bag. Tekstur dia memang lembut ya. Dia memang tekstur yang lembut. Okey, kita nak masuk dalam piping bag. Dan sayang, nozzle yang saya pakai ni 864 Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu saya akan tekan dia sini macam ni. Supaya sagi tengah dia senang kita nak letak kita punya ni. Filling dia tu. Okey. Ikut hampa lah. Hampa nak buat besar ke, nak buat tembun ke, terpulang. Okey. Nak buat bentuk love pun boleh. Macam tu, tekan. Tekan sebab sekejap kita nak buat filling senang. Okey, tekan sebab sekejap kita nak buat filling. Macam tu. Okey wah. Sekejap kita tengok hasil kejadiannya. Okey. Jangan besar sangat lah. Nak tekan ni ada macam-macam cara lah. Kalau hampa terror, tekan. Kalau hampa baru belajar, macam CF pegang dua-dua belah pun tak ada masalah. Lepas tu tekan tengah dia supaya senang kita nak. Hampa tekan lah tengah dia macam tu. Okey, tekan di tengah dia tu supaya kita nak buat filling senang sekali. Itu punca kita tekan tu. Okey. Macam tu. Lepas tu tekan. Kecil besar terpulang pada hampa. Hampa nak buat besar ke? Okey. Tekan tengah dia sikit. Nak buat filling tu kan. Okey. Saya tunjuk bagi hampa nampak. Okey. Macam tu. Tu tekan lah. Sebab nanti kita nak buat strawberry tu. Macam tu. Macam tu. Terusnya kita nak piping. Senang je. Masuk juga dalam piping bag macam ni. Lepas tu kita tekan je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Yang ni pun terpulang sayang-sayangku. Hampa nak letak banyak ke, sikit ke filling ni. Filling bukan peeling. Filling. Banyak mana suka hati hampa.
Okay, terus segak kat je. Terus comel nak buat main. Sedap sayang, hampa kena buat tau. Resepi dah bagi, jangan lupa buat. Sedap betul. Biskut kita yang satu ni. Dahlah senang. Dahlah mudah. Senang. Siapa kata susah? Buat dulu. Senang je yang. Okay, kita tambah filling jap. Macam tu lah. Suka banyak, buah banyak. Suka sikit, buah sikit. Saya beli hak bekas kecil je dia punya filling ni. Sebab apa? Tak buat dah biskut lain yang ada filling ni lah. Okay. Tu dia. Bila dah letak kan, baru berseri-seri macam kita lah kan. Pakai bedak tu, segak. Tadi kosong lah nampak. Tapi ikutlah yang ni kalau hampa suka blueberry, hampa buah blueberry. Masih suka strawberry. Okay. Terpulang. Hak ni tak ada masalah. Alhamdulillah, syukur. Dah siap dah Swiss tart strawberry kita. Jom kita nak sayang. Memang sedap. Setiap tahun mesti si buat. Jangan lupa sayang buat tau resepi yang si dah bagi. Senang, sedap.